ibu Yen nak main dekat luar boleh tak? Tak boleh, Yen. Ibu tak benarkan. Tapi kenapa ibu selalu tak bagi Yen keluar rumah? Ibu juga tak bagi Yen pergi sekolah. Dengar cakap ibu, Yen tak boleh keluar rumah. Ibu dah cakap banyak kali. Wah, ada orang jual aiskrim dekat luar. Yen nak pergi mana tu? Yen nak beli aiskrim tu lah dekat depan rumah je. Tak boleh, ibu tak benarkan Yen keluar rumah. Biar ibu je yang keluar. Ibu tolong belikan aiskrim tu untuk Yen. Seronoknya tengok budak-budak tu main dekat luar. Kenapa ibu tak bagi Yen keluar rumah? Mesti ada sebab yang ibu tak nak bagi tahu. Yen, ibu nak keluar sekejap. Ibu tak nak Yen keluar, jadi ibu dah kunci semua pintu rumah. Baiklah, ibu. Hello? Apa? Rumah saya terbakar? Puan, jangan dekat sangat. Rumah ni tengah terbakar. Tolong selamatkan anak saya, dia masih dalam rumah. Saya dah kunci semua pintu sebab tak nak dia keluar. Ada budak terkunci dalam rumah. Yen, ibu minta maaf sangat-sangat. Puan, kita tak boleh kunci anak dalam rumah macam tu. Itu sangat bahaya. Dulu saya ada anak lelaki. Tapi dia keluar rumah sorang-sorang dan dia kena langgar. Saya sedih sangat lepas kehilangan dia. Jadi bila Yen lahir, saya jadi sangat takut. Saya tak nak kehilangan Yen juga. Sebab tu saya tak bagi Yen keluar rumah. Tapi sekarang saya sedar perbuatan saya tu salah. Sekarang Yen faham kenapa ibu buat macam tu. Tak apa ibu, Yen maafkan ibu. Macam mana? Awak semua pun maafkan ibu Yen tak?